Sekarang kita orang dekat S Corner. Ni S Corner ni kan. Kita orang daripada atas sana. Nampak kan? Atas sana turun bawah. So korang kena datang pada atas. Kalau korang datang daripada bawah, memang jam. Sini jam kan? Kita orang arah ke sini. Arah ke sini tak jam. So kau nak beli strawberry putih dekat sini, Strawberry Point ni, S Corner ni. So kita orang tadi tak beli. Tak beli pun strawberry yang biasa dekat Kia Farm. Beli kat sini. Tengok ada apa. Lagi sana. Tak banyak kedai pun. Dah tutup lah. Tadi 21 lah ha. 5 kotak 105. Ni 10. Itu 9 ringgit. 9 11. Unless emergency saja. Petang tu memang tiap hari buka sebab ada strawberry tak petang. Sehari tak buka nanti habis betul ada. Strawberry setiap bulan lah, setiap hari ada. Hari tu. Oh, okey. Hari ni fresh ni. Kira dia macam tak adalah ada musim, tak ada musim. Sentiasa ada. Hujan banyak kuat ni. Ini buah banyak orang ni. Okey. Besar-besar. Cukup kan Kak? Satu ni ambil yang ni satu. Selalu datang sini beli yang ni, setiap tahun datang. Okey, terima kasih. Apa ni? Yang putih setengah kilo. Yang putih. Putih memang mahal. Sebab dia pine berry, dia bukan strawberry. Pine. Pine berry. Tapi dia sedap tadi yang ayah bagi makan tu kan. Ada Amis tu bagi. You are tidur. Orang kesian nak mami. So, korang datang lah. Sekilo besar ni. Sekilo besar ni RM20. Asal dia dekat atas RM25. Memang aunty tu memang selalu beli kat sini. Korang kalau beli strawberry letak dekat dalam, jangan letak kat bonet dia. Ada aunty cakap kat orang tu. Ada orang cakap dia nak letak dekat bonet. Pasal aunty letak bagi, aunty kata jangan letak kat bonet. Pasal kata tak apa, saya selalu. Ya ke? Kita tak, memang tak boleh sebenarnya. Takut rosak. Kita tak apa sebab selalu lah beli kat sini. Kita okey. So letak dekat dalam kereta. Siapa yang dah selalu beli? Okay, lepas ni kita orang nak pergi mana nak pergi beli gabus untuk letak strawberry dekat Pasar Raya Jimat. Area mana Bincang situ kot. Dengan lepas tu terus pergi Big Red nak makan. Dekat Big Red tu pun best. Okay, see you. Tadi kita orang berhenti sekejap dekat Pasar Raya Jimat ni. Pasar Raya Jimat yang dekat Bincang ni, area Hotel Rainbow apa semua ni. Sebab kita kan beli strawberry. Lepas tu hotel tu rasanya macam tak ada peti ais. So beli ice box dengan ais batu lah. So untuk letak strawberry. Sebab tadi beli strawberry berapa sikit kan. Macam sayang lah kalau rosak ke apa kan. Sebab kita orang tak pergi dah Kia Farm esok. Sebab kita orang nak satu jalan je. So beli sebab nak kekalkan freshness lah. So sekarang kita orang on the way ke mana? Big Red Strawberry Farm untuk lunch. Big Red Farm Big Red Strawberry Farm kot. Yang ni pun pot yang selalu kita makan.
order benda yang sama It's already 2 minutes. So, apa tu? Sunday kan. Tengok dia punya menu. 241 dia punya. Dia ambil kat sana. Sekarang 237 stable dia. Duduk serupa gangster mah. One? Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Video. So macam biasa, milkshake. Tu strawberry milkshake. Fries untuk masin-masin. Oh my god. See. You masuk mulut, baby. Masuk mulut, bukan picit-picit. Lepas tu strawberries and chocolate. And then sundae. Yeah, this one is so delicious. Kena baju ni. Wah. Nasib baik lepas nak pergi hotel, baby, masuk mulut. Macam mana? Manis? Oh, ada salad. Jom kita balik lah. Okay, dah sudah makan dah. So, nak pergi check in hotel juga. Lepas tu rehat dalam sejam. Kita pergi pasar malam sebelum jam. Tak ada orang. Oh, macam nak hujan di situ. Sejuk tak you ah? Oh my gosh. Sejuk tak you ah? Sekarang ni dah 18 darjah Celsius. Tak ada. I rasa dalam 20. So, kita orang kena menapak sebab kita orang parking atas lagi. Macam tu tau. So, kena menapak. Good luck, daddy. Oh my god. Penat gila. So, kita orang nak pergi hotel. Hujan lebat gila. Nasib baik kita orang sempat datang dekat ni kat kereta Longap. Maksud dalam 11 minit macam tu, 11 kilometer. Ni first time turun sini. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kita orang pilih hotel apa itu? Spring Hill tu. Sebab dia kat tengah-tengah tau, kat Bincang tau. So, dia bukan dekat Kia Farm, so tak jam sangat. Dia dekat Bincang. Tadi kan kita pergi Pasar Raya Jimat tadi kan. Dia dekat belakang tu je. Itu hotel ke kanan di atas sini. Oh, Spring Hill Resort. Oh, dia tambah siap. Wow. Oh. Dah sampai Spring Hill. Itulah. So,
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Bilik dia kecil je. Biasa je. Jadi sini pintu kan. Pintu. Okay. Masuk-masuk. Masuk-masuk dah nampak katil lah kat sini. Sebab ini bilik ni satu malam 215 rasanya. Sini katil. Sekejap. Katil. Lepas tu sini ada almari rasanya. Ada apa ya almari ni? Bismillah. Kosong ya. Kat sini kot. Macam biasa. Ni kosong. Oh, ada iron board. Kita orang baca review, kata ada iron board tapi iron tak ada, kena minta. So kita orang bawa iron sendiri. Iron ringan je. Okay. Ini katil. Ada TV macam tu. Macam ni je. Lepas tu sini toilet. Okay, nice. So toilet. Hello. Okay lah. Nice, saya hopefully ada air panas lah. Tak ada batik. Sejuk. Ada tingkap-tingkap ni ada macam ke luar sana. Yang asalnya ke koridor. Dia tengok. Wow, fancy. Dia macam ni. Tadi dia masuk, dia ada pintu. Dia macam 305 ABC. So ada dalam pintu tu ada 3 lagi bilik. Ada bilik A, bilik B, bilik C. So siapa yang nak macam family lah kot kalau dia orang book 3 bilik terus. Macam kalau dia orang book 3 bilik terus, so dia dapatlah ABC. So dia orang tutup je main pintu. So pintu yang kedua tu boleh buka. Macam tu lah konsep dia lah. So yang ni bilik biasa je. So macam kecil. Yang ni macam cukup lah. Macam luas lah pada hotel yang kedua kita duduk. Sayang tak nak toilet ni sayang. Nampak tu adik tu. Oi, seronok dia. Boleh merangkak lah. Itulah. Okay. Nak rehat sekejap lagi, nak keluar ke pasar malam, nak beli nasi goreng. Lepas tu kita pergi Centrum je sebab nak makan crepe. Sedapnya. Sekejap ayo. Okay. G ke satu? G. Kita orang nak pergi pasar malam. Pasar petang. Pasar malam. Sebab takut jam, so kita pergi awal je. Lepas tu nak lepak Central makan crepe. Sense. Dan ni jalan yang depan lagi. Tengok okay, this one is quite okay. Nice. Ini apa kita? Nasi goreng saja. Nasi goreng saja. Itu biji kesambut. Itulah. Macam sama dah. Ni macam besar dia yang dia. Tak potong. Alamak. Tak ada lagi ke memang tak ada? Ya, ada daripada Saya dia kat ujung sana kan? Ha. Alamak. Tak datang lagi kot. Lawa. Kita nak beli yang tu. Macam nak beli apa Kita pusing. Sini dulu. Sini.
dah beli dah nasi goreng. Abang tu tukar pot lah, ingatkan tak ada. Aiskrim strawberry dia, aiskrim strawberry. Wah, sedapnya. Nak bungkuskan nak makan. Cadang tadi. Beli makanan kat pasar malam, makan dekat Centrum. Sebab nanti kalau dah lambat pergi Centrum, kat situ pula jam. Kat situ kan ada macam pasar malam baru So kat situ pun banyak. Itulah kita belum beli apa je, beli air. Tadi kita orang beli air, nasi goreng yang sedap tu dengan bola ubi. Sekejap sikit nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng yang tu. Beli sikit je. Datang sini memang semata nak makan ni je. Okey, tengok. Jam tak? Tak luar ke? Tak luar ke makan. Makan tak belakang tak? Okay, see you. Dah sampai Centrum Night Market. Cik kita tengok ada apa. Tu dia je tu. Ini Central. Ada tempat duduk kan? Mesti basah kan? Hujan. Oh. Okay, jom kita pusing. Masuk sini. Oh, ini kedai ni satu. Cream cake. Nak order? Nak pergi sekarang? Boleh? Boleh. Nak yang mana? Dompet. Strawberry. Pita trip. Sekejap. Sedekah Harajukunya. Sedekah Harajukunya. Makan ini dulu. Saya tempat duduk. Ni layer ke berapa? Itu. Terima kasih. Oh my god. So pretty. Tengok. Tadi dah makan sikit. Lepas tu hujan. Kita tengok kat sini kejap. So dalam ni nak cari fire fries. Dari mana? Yes. Yang ni fire. Fire.
Nak mana? Mana? Ada jam. Dah nak balik dah. Sejana. Oh. Never G. Sejana kita dah nak balik dah. Semua benda dah makan, okey? Alhamdulillah, boleh rasa. Alhamdulillah, tu lah boleh rasa sikit-sikit benda okey. Okay, dah sampai hotel. Nak tunjuk ke korang. Cantik malam-malam. Tadi tak sampai nak tunjuk apa tu? Reception. So hujan tadi. So maybe esok kesempatan kita tunjuk sekali.